Okey, ini berkenaan dengan projek di belakang ni. Jadi pada hari ini YBG Mipua, saya dan rakan-rakan daripada Keadilan Johor telah mengadakan lawatan ke tapak projek pembinaan tambahan Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor yang terletak di Bandar Johor Bahru. Mengikut maklumat yang diterima daripada soalan YBG Mipua di dalam Dewan Undangan Negeri, projek ini bermula pada tahun 2010 dan sepatutnya siap pada Julai 2013. Namun sehingga kini, selepas 5 tahun sejak projek ini dilancarkan ataupun lebih kurang 18 bulan selepas tarikh yang sepatutnya siap, kita nampak di belakang ni projek tiada sebarang kemajuan. Mengikut jawapan yang diterima oleh YBG Mipua, status projek yang terkini adalah sekitar 58%. Betul kan? Kami ingin bertanyakan kepada pemilik projek ini, iaitu Kementerian Dalam Negeri Malaysia, untuk memberi penjelasan ataupun membentangkan tindakan susulan untuk memastikan projek ini siap. Jadi YBG Mipua dan saya ingin meminta sedikit masa daripada Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi untuk menjelaskan status terkini projek dengan menjawab soalan-soalan berikut. Yang pertama, siapakah kontraktor yang bertanggungjawab dan bagaimana kontraktor tersebut dipilih? Yang kedua, bilakah tarikh baru yang dikemukakan untuk projek ini siap? Sebabnya dah tertangguh, jadi kalau dah terlepas, bila pula untuk dia siap? Jadi Menteri seharusnya bagi jawapan. Yang ketiga, apakah tindakan yang dikenakan atau tindakan yang akan dikenakan terhadap kontraktor yang secara nyata telah gagal menunaikan janjinya atau syarat untuk siapkan projek ini? Yang keempat, soalan kita adalah masih terdapat projek-projek terbengkalai ke untuk pihak polis di kawasan-kawasan yang lain? Sebab saya rasa kalau di IPK, iaitu Ibu Pejabat Kontijen Negeri Johor sendiri boleh terbengkalai, apa kiranya di balai-balai ataupun di daerah lain. Jadi kita rasa mungkin kalau disiasat lebih lanjut, mungkin lebih banyak lagi projek terbengkalai yang melibatkan polis. Dan yang kelima, soalan kami adalah apakah kos ataupun kesan yang terpaksa ditanggung oleh pihak polis akibat kelewatan projek ini. Jadi kami amat-amat berharap kepada Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Menteri bagi pihak Kementerian Dalam Negeri menjawab soalan-soalan berikut, dan jika sekiranya kami tidak mendapat makluman yang memuaskan atau respon yang positif, kami tiada jalan atau tiada pilihan melainkan untuk mendedahkan lebih banyak lagi maklumat berkenaan projek ini supaya rakyat sedar ataupun rakyat dapat bersama-sama mengerahkan kementerian untuk siapkan projek ini demi kebajikan rakyat dan juga keselamatan semua. So kita harap kerajaan ni bertanggungjawab, dan satu, menjawab ke semua pertanyaan kita, dan kedua, mengambil tindakan yang serta-merta untuk menghabiskan pembangunan IPK ni. Dan kalau kita nampak dari belakang, ada bangunan yang saya rasa hampir sudah habis, maybe 10-20% saja. Boleh tak dia mempercepatkan lagi? Sebab kalau saya sudah bulan Jun tahun lepas saya sudah tanya soalan, tak dapat jawab. Bulan November saya tanya, yang amat menteri besar tak mau jawab juga saya di dalam Dewan Don. So akhirnya kita kenalah datang ke media dan jelaskan kepada rakyat apa sebenarnya isu ni. Diharap dari Datuk Seri Zahid Hamidi boleh memberi jawapan, dan juga pada Don, sidang Don pada 12 Februari, saya ada membuat pertanyaan yang sama sekali lagi, kali ketiga. Diharap kali ini Yang amat berhormat Menteri Besar Datuk Seri Khalid Nordin boleh memberi satu jawapan kepada saya dan juga kepada rakyat Johor. Yang Berhormat Datuk Nur Jazalan Mohamad, iaitu pengerusi Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara atau PAC, telah membangkitkan isu ini pada Jun 2014.
beliau meluahkan perasaan kesal dan terkejut dengan kegagalan sekali lagi di mana projek kerajaan gagal disiapkan, dan beliau telah mengarahkan atau meminta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk segera menjalankan siasatan bagi meneliti jika terdapat sebarang penyelewengan, ketirisan atau fraud dalam bahasa Inggerisnya, dan mencari punca kenapa projek ini gagal disiapkan. Namun sehingga kini sama ada PAC atau SPRM tidak mengemukakan sebarang penjelasan atau hasil